Ini betul. Wah, banyak ikan lah. Hasil tangkapan lumayan ni hari. Toke. On luan. Adik toke. Besar sikit pangkat dia. Awak apa? Ambil aku nak kasih kat apa tu? Kat bini aku biar dia nak tanya, nak tengok apa ni, macam mana orang tangkap ikan. Ni Long, belum berpunya. Kalau ada bicara ke apa ke yang patut ke umur sikit. Ni boleh ni. Okey ke? Yang ni pun boleh ke? Mestilah mak. Aja mesti. Oh, sampai ke atas tu juga eh. Jangan sangkut sini ni. Banyak hasil tangkapan. Ada aku ke air ni. Mereka pun dia tak kuat. Macam mana? Merah tutup lutut lembik. Ada sapron lebih sangat. Zafran. Tengok cara buka ikan. Tunjukkan ni. Nanti dia orang nampak. Ni ikan ni nampak ni. Macam tu. Tarik ni ikan caru. Kalau tak kenal ni ikan caru. Anak mata caru. Ni belum punya ni. Dia belum punya orang buka sampai habis. Dah habis. Ni sekejap je. 5 minit. Baru ada 5 minit. Dia nama ikan layu. Gigi banyak cakap dengan dia layu. Bukit Mo. Mesin tu ambil Bukit Mo tu. Jiran sebelah. Mesin depan tu ambil. Saya menghadap Bukit Mo tu. Jadi di sini lah nampak putih. Ya, tuan tanah ikan. Ya, tak sangat tak? Nampak senang nelayan tapi nelayan susah. Banyak. Hampir jatuh. Bahaya. Saya punya Sampai hitam dia dapat selamat. Okey, stop. Ini hitam boleh duduk tepi tu. Tu pijak lah.